Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua para peserta dan juga urus setia. Okay, jadi Alhamdulillah hari ini saya ingin berkongsi berkaitan pendaya-upayaan ekonomi berkah prospek melalui pendekatan ABCD. Okay, dan bagaimana pendekatan ABCD itu membina satu strategi pengembangan kapasiti dan inklusiviti dalam komuniti. Okey, jadi kita bila bercakap berkaitan dengan golongan peserta prospek ataupun dikenali juga peserta pesalah, jadi mereka ini mempunyai pelbagai cabaran okey, dalam proses untuk membangunkan ekonomi mereka disebabkan proses tidak berlakunya proses reintegrasi sosial yang baik. Okey, selepas mereka dibebaskan daripada penjara. Dan menurut kajian oleh Jabatan Penjara Malaysia 2023 menunjukkan bahawa kadar residivism sekarang ini berlaku tingkatan. Okay, dan kini berada dalam sekitar 14.97%. Dan ini menandakan kesukaran untuk bekas-bekas prospek ini, untuk bekas pesalah ini untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat pada kini. Okay, jadi ini menunjukkan bahawa adanya unsur-unsur dari segi diskriminasi sehingga melibatkan stigma ke atas bekas-bekas atau prospek di dalam komuniti. Jadi ini menunjukkan perkara-perkara yang perlu ditangani dengan segera sebab apa? Bukan pesalah ataupun bukan prospek merupakan juga seorang manusia yang mempunyai hak, punya hak dan kepentingan dalam komuniti mereka sendiri. Jadi pelbagai pendekatan yang digunakan dalam usaha untuk mengintegrasikan sosial dalam kalangan pesalah supaya sehingga mereka dapat membina sumber ekonomi pekerjaan untuk diri mereka untuk survive dalam komuniti dan juga memberi impak kepada komuniti. Jadi antara pendekatan kita boleh gunakan ialah yang saya cuba juga untuk sama-sama berkongsi adalah berkatakan pendekatan asset based community development ABCD yang mana ia merupakan satu pendekatan dalam pembangunan komuniti yang telah diperkenalkan oleh Krisman dan Nike yang mana pada tahun 1993 memperkenalkan asset based community development yang mana kita melihat potensi yang ada pada bekas prospek dan juga komuniti yang merupakan satu sistem yang memberi sokongan kepada mereka. Jadi, pelibatan komuniti melalui pemanfaatan aset sedia ada seperti kemahiran individu, jaringan sosial, organisasi tempatan, fizikal dan sebagainya sebenarnya memberi satu titik kekuatan kepada bekas prospek untuk membangunkan diri mereka dalam komuniti. Mereka bangunkan mereka dalam komuniti sehingga komuniti dapat menerima mereka. Jadi asset based community development ini merupakan satu pendekatan yang lebih kepada bottom up yang mana kita melihat bahawa banyak projek-projek pembangunan komuniti yang dilaksanakan, projek-projek pembangunan usaha atau ekonomi untuk dibangunkan kepada bekas prospek ini bersifat top down, iaitu daripada atas ke bawah. Tetapi dalam pendekatan asset based community development ini kita lebih kepada memfokus kepada bottom up, iaitu apa yang ada pada individu prospek dan sehingga apa yang ada dalam komuniti setempat mereka. Jadi ABCD ini bertujuan untuk membina kapasiti secara dalaman dan juga luaran berbanding menempuh kepada kelemahan dan kekurangan. Di sini apa yang saya nak masuk ke sini, kebanyakan apabila ada isu-isu sosial, isu-isu masalah sama adalah komuniti termasuklah kepada prospek sendiri, banyak komuniti melihat kepada problem. Tidak melihat kepada potensi. Diri kita ni manusia suka melihat kepada problem, suka melihat masalah individu, masalah komuniti sendiri secara luasnya sehingga mengaburi mata komuniti yang sebenarnya sehingga tidak melihat bahawa setiap manusia ada potensi. Di sinilah sebenarnya kita menggunakan pendekatan ABCD untuk membangunkan prospek dan juga sehingga memberi impak kepada komuniti itu sendiri. Jadi fokusnya adalah kepada kekuatan dan bukan kekurangan yang ada pada prospek tetapi melihat kepada kekuatan prospek dan juga lingkungan komuniti ataupun sistem komuniti itu sendiri. Jadi komuniti adalah sebagai pemimpin untuk bersama-sama bersama-sama dengan prospek untuk bangunkan kepada proses perubahan dalam komuniti. Dan apa elemen dipertekankan di sini ialah dalam konteks perhubungan sosial itu adalah sebagai modal utama dalam membangun komuniti sehingga dapat membangunkan dari sudut kolaboratif antara satu sama lain, antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara individu dengan komuniti, hatta kepada institusi yang boleh membangunkan prospek dan juga komuniti itu sendiri. Jadi bila kita bercakap berkaitan apa itu dikenali sebagai asset based community development, asset based community development adalah merupakan modal-modal. Bila kita bercakap berkaitan modal, orang menyatakan bahawa modal adalah dalam konteks keuangan, tetapi sebenarnya modal ini merupakan aset. Dalam konteks sains sosial, dalam konteks community development, aset itu juga sebagai modal yang mana
Yang saya tunjuk sekarang ini adalah merupakan satu modal yang boleh kita petakan. Peta ni pemetaan itu, kita nak kenali seorang prospek itu bagaimana kekuatan dia berasaskan kepada asset based community development. Pertama ialah kita lihat dari sudut modal ekonominya, bagaimana keuangannya, macam mana perbelanjaannya, macam mana potensi-potensi ekonomi dalam komuniti itu sendiri. Kita juga melihat dalam konteks modal budaya. Okey, dari sudut nilai, visi, sikap, okey, dan dia punya pandangan hidup dalam prospek dan juga dalam komuniti itu. Dan juga kita melihat dalam konteks modal sosial. Okey, social capital yang mana kita melihat pada perhubungan. Okay, macam mana perhubungan dalam komuniti, macam mana keagraban dalam komuniti, macam mana kepercayaan dalam komuniti, macam mana unsur-unsur timbal balik ada dalam komuniti. Okay, ini merupakan potensi untuk bangunkan prospek dan juga bangunkan komuniti secara holistik. Kita juga melihat dalam konteks modal politik. Okey, macam mana keupayaan akses kepada pihak berautoriti, macam bagaimana prospek itu boleh berkomunikasi dengan pihak komuniti. Okay, pihak agensi dan sebagainya. Kita juga melihat dalam konteks modal agama yang mana bagaimana pegangan, kefahaman dan juga amalan prospek dan juga pihak komuniti itu sendiri, tempat tinggalnya prospek itu. Dan kita lihat dari sudut modal fizikal, iaitu dari sudut konteks modal fizikal yang boleh akses dan sebagainya, apa yang ada yang boleh membantu prospek dan juga komuniti itu sendiri. Dan juga kita melihat dari sudut modal semula jadi yang mana ada sumber-sumber alam yang sebenarnya kita boleh gunakan, kita boleh kurung, kita inovasikan untuk bangunkan prospek dan juga sehingga dapat memberi impak ataupun memberi kesan kepada ekonomi prospek dan juga komuniti. Dan juga kita lihat dari sudut modal insan, bagaimana ilmunya, macam mana kemahirannya yang ada kepada prospek dan juga komuniti, ahli-ahli komuniti yang lain. Okey. Okey, jadi bila kita bercakap berkaitan dengan asset based community development, sebenarnya daripada asset based community development, potensi-potensi yang kita lihat itu sebenarnya dapat membina dari sudut kapasiti yang boleh dibina kepada prospek dan juga komuniti. Okey, sebab tu pembinaan kapasiti ini ialah kita nak memetakan aset individu dan juga komuniti, dan kita kena pasti kemahiran yang ada pada prospek yang mana dari sudut bakatnya, okey, apa yang dia ada, okey, apa yang telah dipelajari, okey, dan kita bangunkan dia. Okey, dari sudut pengalaman kerja dia, dalam konteks jaringan sosial yang sedia ada dalam kalangan bekas prospek dan sehingga serta kepada komuniti tempatan. Okey, dan daripada asset based community development sebenarnya kita boleh bina program-program latihan kemahiran. Contohnya sekarang kita lebih kepada keusahawanan. Kita nak membina seorang individu atau malah prospek sendiri dari sudut kreativiti dan inovasi, dari sudut perniagaan, dari sudut ekonomi. Dan ini juga berasas kepada asset based community development. Apa individu itu ada? Apa ilmu dia ada? Apa kemahiran dia ada? Okey, dari sudut tahap ilmunya bagaimana? Tahap kemahirannya bagaimana? Kita lihat dalam konteks dari sudut modal semula jadinya. Apa yang kita boleh gunakan? Okey, contohnya apa ekonomi dari sudut rebun hutan yang ada dalam komuniti. Kita boleh bina, kita boleh bangunkan, kita boleh hasilkan rebun hutan, inovasi untuk untuk membantu sumber ekonomi prospek dan juga komuniti. Okey, dari sudut mekanisme sokongan komuniti di sini yang mana pelibatan organisasi komuniti, contohnya koperasi, masjid dan NGO tempatan mampu untuk membina jaringan sokongan sosial dan sehingga dapat memberi impak kepada ekonomi. Okey, dan di sini adanya model mentor-mentee iaitu peer support antara ahli komuniti dan juga kepada antara prospek dan juga ahli komuniti itu sendiri. Okay? Jadi pembinaan kapasiti ni tuan-tuan dan puan-puan boleh dibina berasaskan kepada asset based community development yang mana kita sebelum ni hanya melihat dalam konteks masalah, melihat dalam konteks problem, sehingga sampai bila kita nak melihat dalam konteks problem, kita harus lihat kepada potensi. Okay? Kalau satu mata, kita ada dua mata, itu mata kanan dan mata kiri. Mata kanan melihat kepada potensi orang, mata kiri harus melihat apa kekurangan kita ada untuk kita betulkan diri kita, okay? Supaya kita dapat hasilkan kapasiti building atau pembangunan ekonomi yang baik. Okey. Okey, dari sudut inclusivity community. Okey, bila adanya asset based community development, okey, daripada situ sebenarnya kita boleh membina model pelibatan komuniti secara kolaboratif. Okey, di sini apabila prospek dibina dari sudut ABCD-nya dan dia faham apa yang ada dalam komuniti, apa yang ada kepada diri dia sebagai prospek, maka ataupun agensi-agensi ataupun komuniti yang ada ahli komuniti yang berada dalam komuniti ini akan melihat dari sudut konteks
positif. Okay? Dan di sini memberi ruang kepada model pemulihan berasaskan community itu community based rehabilitation. Okay? Dan dari sudut inclusivity community itu sendiri, keterangkuman itu, kita nak melihat dari sudut sinergi aset community untuk community itu dapat membina peluang ekonomi secara bersama. Okay? Mereka gunakan aset yang sedia ada, okay, bersama dengan prospek dan komuniti, prospek adanya keupayaan begini, prospek adanya ilmu begini, okay, prospek adanya kemahiran yang tertentu sehingga dapat membantu komuniti itu sendiri. Maka bila komuniti melihat adanya positif, adanya usaha daripada prospek sendiri untuk bangunkan ekonomi diri dia sendiri dan juga memberi impak kepada komuniti, ini akan mengurangkan stigma dan diskriminasi sosial terhadap prospek. Okey. Okey, jadi bagaimana implikasi apabila kita menggunakan asset based community development yang mana kebanyakan pendekatan pembangun komuniti tidak hanya melihat problem sehingga melupakan potensi yang ada komuniti. Sebenarnya apabila kita melihat dalam konteks ABCD, asset based community development itu potensi yang ada pada komuniti ia sebenarnya memberi ruang dan kepada bekas prospek untuk menjadi tenaga kerja yang produktif. Okey, contohnya usaha mikro, IKS, dan sehingga dapat menyumbang sumber ekonomi tempatan. Malah ada dalam kalangan bekas prospek ini, kalau dia dapat tahu dia punya potensi, dia bangunkan kapasiti building berasaskan potensi yang dia ada, okay? Dan sehingga dapat memberi ruang kepada ahli komuniti lain yang contohnya beliau yang menganggur untuk sama-sama bersama dengan prospek yang telah menjana ekonomi dalam komuniti sehingga dapat membantu beliau yang menganggur untuk sama-sama bangunkan ekonomi. Okay? Dan pendekatan asset based community sebenarnya dapat menggalakkan ekonomi setempat seperti saya maklum tadi, sehingga seperti perusahaan kecil, sosial dan mengurangkan kebergantungan terhadap bantuan kerajaan. Okay? Sebab apa? Sebab dalam community development kita nak ada keupayaan itu, pendaya upayaan itu, permekasaan komuniti yang mana kita nak supaya komuniti itu tidak mengharap 100% bantuan daripada kerajaan. Okay? Bantuan daripada mana-mana agensi berautoriti. Sebab apa? Kita tidak mahu ada kebergantungan yang tinggi. Okey, jadi bagaimana asset based community development ini dapat mengenal pasti apa yang ada pada individu prospek itu dan sehingga dia dapat mengurangkan keterikatan dia, okey, kebergantungan dia kepada pihak kerajaan ataupun pihak tertentu yang nak bantunya 100%. Okey, dan malah dan bila kita bercakap berkaitan SDG, sebenarnya dalam konteks ABCD itu sendiri, okey, yang mana ia sejajar dengan mengenal manfaat untuk SDG, yang mana dia dapat contohnya SDG 8 iaitu dapat memberi sumber pekerjaan, okey, dan pertumbuhan ekonomi dan juga dapat mengurangkan ketidaksamaan dan pengasingan sosial, okey, dalam antara prospek dan juga ahli-ahli komuniti. Jadi asset based community cukup penting, okey, supaya kita kenal potensi kita, bukan prospek itu kenal potensi dia, okey, kenal potensi yang ada dalam komuniti sehingga dapat membangunkan sumber ekonomi yang baru. Bukan hanya memberi impak, memberi sumber pendapatan kepada prospek, tetapi juga memberi sumber income, sumber ekonomi kepada ahli komuniti yang lain. Okey, apabila komuniti melihat adanya positif ataupun adanya sumber ekonomi yang dibangunkan oleh prospek yang sebelum ni komuniti melihat satu insan yang liability, yang lemah, okey, dan apabila adanya usaha-usaha kita bangunkan prospek berasal pada ABCD, dia faham apa yang ada komuniti, dia bangunkan capacity building dia dan sehingga dapat memberi bantuan kepada sumber-sumber ekonomi atau membangunkan sumber ekonomi dalam komuniti. Okey, jadi kesimpulannya di sini ialah pendekatan ABCD berpotensi besar sebagai strategi pemulihan ekonomi dan sosial kepada bekas prospek di Malaysia. Okay, bukan hanya membantu dari sudut sumber pendapatan prospek yang dianggap oleh ahli komuniti tidak ada apa-apa kepada prospek, tidak ada apa-apa dalam diri prospek, tetapi dia sebenarnya dapat menyedarkan komuniti bahawa prospek ini memberi kebaikan kepada komuniti, memberi manfaat kepada komuniti. Sebab apa? Sebaik-baik manusia lebih manfaat kepada orang lain. Jadi melalui pengenalan pasti aset komuniti, okey, sehingga dapat membina kapasiti berasaskan kepada asset based community development sehingga dapat memberi kesedaran inclusivity kepada komuniti. Dan pengertian ini bukan sahaja membina ekonomi tetapi juga memperkukuhkan perpaduan sosial dan menurunkan risiko pengulangan jenayah dalam komuniti. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustia, kepada pihak Confluent kerana memberi peluang kepada saya untuk
sesi pementanan pada kali ini. Okay, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.